Tuan-puan, simpan emas tidak bertambah kaya. Pernah tahu? Kalau belum tahu, jangan lupa save video ini sebelum hilang. Baik, menyimpan emas tidak menambah kekayaan kita. Yang menambah kekayaan kita ialah pertambahan gram emas dalam tangan. Contoh, daripada 100 gram anda ada, selepas 5-10 tahun menjadi 1 kilogram. Itu yes, bertambah kaya. Kalau dulu ada 100 gram, hari ini pun ada 100 gram, walaupun kenaikan harga dia berlipat kali ganda, anda tidak bertambah kaya kerana angka yang berubah kenaikan harga itu ialah meningkatnya kuasa beli. So ingat teori 1 dinar. Teori 1 dinar dari zaman Rasulullah SAW lagi. 1 dinar ini mampu membeli seekor kambing. Dan hari ini masih mampu beli seekor kambing. Hari ini September 2025 harganya 2,200. Tahun 2018 harganya sekitar 800 dan mampu beli seekor kambing. Hari ini pun mampu beli seekor kambing. So daripada zaman Rasulullah SAW lagi sampai ke hari ini mampu beli seekor kambing. Sama juga dengan emas lain. 1 kilo ni. So kalau 5 tahun lepas nilai dia mampu membeli sebiji rumah, hari ini pun masih sebiji rumah yang sama. So kalau ketika itu boleh beli banglo di kawasan itu, sehingga ini pun masih boleh beli banglo di kawasan itu. Kalau boleh beli apartmen di kawasan itu, hari ini masih boleh beli apartmen di kawasan itu. Dapat sesuatu? Jangan lupa follow, save, like and share.